Kami baru saja habis pandu uji Harley 883 dan hari ini kami di showroom Harley di PJ Petaling Jaya. Saya dan Hisham. Dah start lah. Tengkorak. Duduk. Dah start ni. Tengkorak. Apa skull and chain Derby cover chrome. Banyak gila spare part. Bukan spare part. Part-part untuk customize. Boleh tukar-tukar. Ni macam ni apa ni? Oh, ni cover brake tak. Kaki. Full buat cover. Nampak macam cover caliper brake. Bukan barang motor je. Nak basuh motor punya seri pun. Basuh. Ini apa? Kepala pipe. Pancet basuh. Jadi kalau nak cuci motor Harley, jangan pakai sebarang kepala pipe. Okey? Macam tu sekali kan. So itulah dia. Kita memang sepatutnya nak cerita pasal Iron 883. Iron 883. Tapi dah testing Iron 883 tu, kami lebih pula terbuka mata kepada jenama dan gaya hidup Harley Davidson. Dia bukan motor saja, dia ada baju ada cafe ada, semua gaya lifestyle yang lengkap. Dia punya showroom dia punya service center macam 3S lah kan. 3S service center showroom dia macam butik lah. Kita tengok dekat depan tu, daripada ruang pameran jual barangan baju semua sampai ke belakang ni ada aksesoris. Ni boleh testing audio. Kalau ambil yang ada yang besar-besar macam glide semua tu kan, ada boleh testing audio. Pernah tak testing audio sebelum beli motosikal? Baru boleh dengar lagu Awi kan. Asal usul Harley ni dibagikan nama timangan American Iron. Besi wajah Amerika. Jadi dia tak famous atau terkenal untuk dia punya penghalusan kejuruteraan dia. Dia tak terkenal dengan prestasi tingginya, walaupun ada model sports. Model racing dia mana tadi, Screaming Eagle tadi tu. Ada model sport dia tu kan. Dia tak berapa terkenal untuk semua tu. Dia terkenal sebenarnya American Iron, tahan lasak kan, dan kebebasan, freedom. Jadi dekat Amerika Syarikat banyak negeri dekat sana masih tak perlu pakai helmet. Jadi dia freedom, bebas, naik je motor memberontak. Tak nak korporat ni, keras-keras ni kan. Buang necktie, buang suit kan. Pakai kulit-kulit, jaket kulit kan. Panggil geng sikit, jom jalan. Pergi minum teh tarik. Dekat ujung dunia. Jadi lifestyle tu pula dah berubah sikit sekarang. Dia dah masuk ke elemen mewah. Betul. Sebab yalah, bila jenama tu dah lama, walaupun asalnya kepada freedom, siapa-siapa saja mampu beli motor Harley ni, yang paling asas sampai yang paling mahal pun masih mampu milik, jalan suka hati. Tapi bila dah lama tu, dia macam seluar Levi's lah, jeans Levi's. Asal dulu ni untuk pekerja ni, Lombong emas kan, the 49ers, dekat 1849, the Gold Rush San Francisco tu, nak kain seluar yang tahan lasak untuk buat kerja di luar, tak koyak. Betul. Tapi dah lama tu dia dah jadi jenama terkenal, dia jadi lifestyle pula. Sekarang jeans ni nak buat kerja kasar pakai Levi's yang designer ni, minta maaf lah kan. Levi's bandel boleh lah. Levi's bandel boleh lah. Jadi sama macam Harley, sekarang profesional banyak guna motor sekali. Pada doktor, engineer, arkitek, ahli-ahli perniagaan kan. Jadi perkembangan jenama Harley dan produk-produk dia daripada zaman yang freedom tu, iron, betul-betul American Iron, besi wajah Amerika dengan enjin yang ringkas, boleh komen mana-mana, pergi mana, terbengkalai mana-mana, boleh fix sendiri semua kan. Sampai ke sekarang dah lain lah, dia dah modern sikit. Modern sampai ada keyless go. Ada keyless go. Boleh duduk start. Ya. Dia ada kunci, tapi kunci tu untuk kunci steering. Kunci steering. Sebenarnya semua motor kena ada lah keyless entry tu. Simpan dalam pouch ataupun poket jaket kan. Datang terus jalan. Jadi tak payah nak dengan seluar riding ketat kan. Lepas tu tak adalah kawan-kawan mendajal datang kat traffic light, tutup kunci, ambil bawa lari kan. Selalu kena tu. Aduh. Jadi saya punya pengalaman sendirilah bawa Sportster ni.
Dan dia asalnya Sportster ni dia panggil macam bobber. Lebih kurang macam versi cafe racer untuk Harley. Asal dulu, zaman dulu sikit lah kan, sebelum kita, Harley ni memang semua datang dengan dia punya, ada fairing sikit, ada bull bar tu yang macam apa, bar polis tu, motor polis tu. Kalau tombang dia dapat tahan kan. Senang nak naik balik. Jadi ada pula yang golongan macam cafe racer ni, dia togilkan semua. Dia punya belakang, fender belakang pun dia kasih potong pendek kan. Itulah terciptanya macam Sportster line up ni lah. Tapi bagi saya itu yang nampak paling raw lah, paling betul-betul essence ataupun betul-betul intipati Harley tu kita dapat tengok daripada Sportster range ni. Dia punya kerangka, chassis dia, engine dia, setakat ada handlebar, tangki kecil, peanut tank. Sportster ni semua pakai peanut tank yang hanya 12 liter je. 12 liter. Dan boleh jalan 180 km. Tapi kalau nak pergi touring jalan jauh ni, bukan Sportster, bukan pilihan dia lah. Dia ada tangki khas lagi nak bawa petrol, boleh beli. Jangan cakap tangki khas. Daripada apa koleksi Harley. Dengan Harley ni boleh custom suka hati kau lah. Pergi dekat custom fabricator shop tu, nak buat apa janji selamat, letak je. Okey, tapi tak ori lah, dia kena ada kononnya lah, kena genuine Harley parts baru ori Harley. Barulah harga jual balik motor tu nanti akan meningkat. Tapi Harley Davidson di Malaysia ni kan mampu milik ke? Ada yang mampu milik. Yang apa 750 lah. Tapi yang tu sebab dia made in India. Ada yang kawan-kawan Harley kata ni bukan Harley yang sebenar. Tak bunyi macam tu. Tak bunyi macam tu. Dia lain sikit. Jadi antara Harley yang kononnya sebenar ni kan, Milwaukee asal Harley ni. Dia mula daripada range Sportster lah kan. Itu yang Iron 883 ni. Model yang kami cuba, Baby Harley. yang paling kecil sekali. 880cc kira baby lah. Yang paling besar 1800cc. Mega. Tapi bunyi Sportster ni dia sekarang ada emissions control untuk pasaran antarabangsa kan? Ya. Dia adalah dia punya gegaran Harley tu masih ada. Dia lembut sikit. Lembut banyak sebenarnya. Dia ada catalytic converter. Jadi saya tak mengesyorkan ya. Tapi kalau betul nak bunyi Harley sejati tu datang balik, kena buanglah catalytic converter. Dia kan? Tak buang, dia tukar je. Dia ada exhaust kat dalam belakang kan. Pasang je. Pasang okey lah. Bunyi tu keluar balik. Terus Harley punya bunyi apa? Orang panggil thunder. Tanda. Potato. Jadi tak mesra masyarakat lah pula kan. Tahu tak saya testing pergi mana? Pergi mana? Saya pergi kat area Temple Park tu. Kebetulan dia ada sahabat seorang ni, dia ada kenduri akikah dekat kampung dia kat situ, kat rumah bapak dia. Kita ada satu jalan curam naik, macam cerun bukit naik, separa berturap. Saya belasah naik je. Okey, boleh. Boleh naik. Boleh. Off-road lah. Walaupun dia tak ada traction control, tapi dia ada ABS. Kongkongnya bila turun tu, dia tak terus kuncing longsor tergolek. Maklumlah berat juga motor ni. Cuma braking je lah kena hati-hati sebab berat dia lebih kat belakang. Jadi cara nak brake dia, kita kena agihkan bebanan berat dia ke depan sikit dulu. Jadi brake sikit dulu, bagi macam dia duduk ke depan sikit, baru brake kuat. Jangan terus pak macam tu kan. Dari segi dia punya kawalan semua tu, kita tetap rasa dia ada berat dia tau. Dia sengaja bagi dia punya pedal kaki, brake kaki, gear dia ada sikit berat, bukan berat banyak. Dia ada sikit berat. Tapi dia tu bunyi pun dah halus tau. Kalau yang dengan catalytic converter lah, macam tu kan, dia tak ada macam tak tergabung tau. Dia dah ada penghalusan. Dia nak pergi surau pun orang tak terkejut. Kita tengok. Bunyi macam tu je kan. Tapi dia tetap ada benarkan gegaran tu sikit. Jadi macam Iron 883 ni, bila kita start, dia ada, kalau kita tak rev kan, kita biar dia idling, dia ada dia punya gegaran dia. Dia rasa macam macho gila, macam enjin macam tu kan. Tapi bila kita dah gerak tu, lancar. Yang boleh rasa pun dekat pedal kaki je boleh rasa dia punya getaran sikit. Dekat handle, dekat kerusi semua
tak rasa dah. Kursi dia pun selesa sekarang. Lebar, empuk. Tak adalah macam satu plate besi salut kulit je kan. Contohlah. Lepas tu bila kita bawa dia punya fuel injection untuk enjin dia semua memang sangat lancar. Kita boleh turun gear tinggi katakan, gear 3 ke, sampai dah nak berhenti pun enjin tak mati. macam tarik lagi. Dia boleh tarik lagi. Lepas tu kita boleh buka tutup throttle tu kan. Walaupun dekat RPM 1, cukup-cukup 1 buka tutup throttle dia tak macam semput-semput. Nak getar-getar mati start jalan smooth je, lancar je. Lepas tu enjin dia walaupun kuasa torque dia dekat 2000 RPM tu dah terus pergi kan. Kita tarik sampai red line sampai limiter pun dia tak hilang nafas. Itu yang saya heran. Dia memang cruising sedap kan, bawa santai kan. Tapi bila saya pandu laju sikit masih okey tau sebenarnya. Tapi bila dah baca dia punya lenggot dia tahan kat, saya nak genting kena full pack je kan. Tak apa, dia ada filler kan, full pack tu ada filler, itu pun ada. Itu macam kawan saya cakap, dia model tu dengan model yang sebelum ni tahun 90-an ni, dia full pack dia dah naik kan. Dah naik kan? Dah naik kan. Tapi masih jejak Tapi okey, dia walaupun jejak tu sebab kita over sikit lah kan. Tapi laju lah ni. Tapi bukan laju, dia layan corner. Okey. Kita laju sangat tak kan. Tapi okey, dia punya kestabilan dia, suspension dia nampak macam tak adalah upside down fork, all-in apa semua tak adalah kan. Tapi comfort ada kan. Bump semua okey, dia tak melompat-lompat, tak melantun. Lepas tu dekat hal laju tinggi sikit, dekat lebuh raya, kalau kita ambil yang corner panjang tu kan, lepas tu beralun, dia tak goyang. Dia stabil, relax kan. Saya egan jugalah. Saya pula banyak bawa dalam trafik. Okey. Tak rasa takut sangatlah nak celah-celah kereta. Panas tak? Tak panas sangatlah. Heran jugalah. Bila berhenti traffic light pun dia tak membakar lah. Jadi tapi bagi saya lah, ala-ala anak Harley ni kenalah ambil yang betul-betul, sama ada yang gah besar tu, yang glide, street glide, ultra glide semua tu, ataupun road king lah. Road king betul lah. Saya suka yang X1 lah. Paling sedap sih pada Terminator punya Fatboy. Fatboy memang. Itu memang klasik lah kan. Sesuai untuk yang Fatboy lah kan. Macam mana pun model-model Harley ni sebenarnya banyak. Kalau bagi orang yang tak berapa kenal Harley macam saya juga, tengok semua nampak kadang-kadang lebih kurang sama je kan. Tapi sebenarnya setiap satu ada beza sikit dari segi ciri-ciri dia, dia punya rasa dia, karakter dia tu, personality dia tu ada sikit berbeza. Dia kalau dia ikut Harley Malaysia punya katalog, dia ada 9 kategori, 34 model. 34 macam-macam ada. Jadi kod paling mudah cara nak beli Harley ni, kita tengok berapa mampu. Keluarkan dompet, tengok berapa mampu. Lepas tu bagi tahu dekat salesman Harley tu, okey saya ada 120,000. Tolong recommend. Tapi kita choice tu sama ada pilih beli yang 120,000 terus beli, ataupun kita beli yang murah sikit 100,000 masuk aksesoris, barang-barang ni semua kan. Jadi dengan pembelian Harley juga, ni bukan iklan kan, tapi baru tadi kami ada nampak Lady Bikers. Ladies of Harley. Jadi ini dia Harley Harley Owners G ni apa? Hawk Harley Owners Group. Harley Owners Group. Jadi kalau beli Harley Davidson dapat 1 tahun membership kepada Club Harley Davidson ni kan. Harley Motorcycle Owners Club Malaysia. Kan banyak aktiviti dia orang ni, pergi Phuket Bike Week. Hari tu yang 2012 saya pergi Tri Nation Ride. Kan pun nampak banyak Harley juga. Boleh sampai ke Krabi. Dia orang aktif. Sekarang ada lebih kurang 400 member. 400. Yang perempuan ramai ah. Perempuan ramai tak? Ramai tak? So, dia orang pergi jalan-jalan makan-makan selalu, official dengan non-official pun ada. Ni sampai ke India apa? Ada yang pergi Stooges. Ada yang pergi US. Ni Sri Lanka. Saya pun ada pergi masa ni kat Sri Lanka. Ada pergi? Best. Naik Harley? Naik Harley lah. Cakap pasal jalan-jalan, Bakri dengan saya ada pernah jalan-jalan pergi Eropah. Naik BMW GS 1200. Kita orang main tag team. Saya mula dihabiskan.
Jadi saya jalan 8 hari. Saya lebih kurang lah 8 8 hari juga kan. Kita akan sembangkan trip tu. Ada video sikit, tak banyak, gambar-gambar sikit. Kami dapatkan yalah, kita cuba kongsikan pengalaman tu. Pergi Sri Lanka tak ajak Tak, dia macam tiba-tiba kau ada di Sri Lanka. sembuh juga kau kan. Okey, sampai situ saja liputan kami tentang Harley Davidson. Nak tahu lebih lanjut pasal 883 Iron ni, spesifikasinya ada di bawah. Dan sila ke laman Harley Davidson sebab banyak sangat, apa 30 berapa 34 model. Nak buat cover semua tu. Yang roda 2, roda 3 semua ada. Yang ni tak cerita lagi, tak habis cerita lagi ni. Inilah banyak aksesori dalam katalog lagi kan. So okey. Sehingga review, perkongsian perjalanan Motorrad Days di Garmisch-Partenkirchen, Germany. Dari Turki ke Macam mana ejek Garmisch-Partenkirchen? nak sebut pun susah. Tak kerti sebut. Okey. Itu saja. Terima kasih. Selamat menunggang. Selamat apa? Menunggang. Menunggang. Okey.